Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak buat kebun. Hari ni aku nak masuk kebun. Lama tak. So kita nak tengok setara mana hutan kebun kita hari ni. Okay, let's test it. Sesi Puntaya Moto. Masuk tak? Masuk. Ada. Pergi ni. Masuk dari AI sini. Kita memasuki area yang agak gelap. This is Enduro, baby. Okay ke? Tak lom. Dulu sakit, sekarang lega, cerita lama sudah reda. Dulu sini ni terai bapuk sini. Sekarang hutan sini. Terai lagu mana? Terai lagu ni. Anak pula. Banyak-banyak kara hak hidup tinggal pohonnya. Aduh, ngate bah. Besar tu, tinggi tu. Bawa payung, patah kan? Bawa gitu. Duduk. Dah. Dak. Dak bau. Nak tengok balik. Kali nak nebah. Dia suruh cuk naik puncak bukit tu. Gila kepala. Aku tahu sama anak ni. Sini, area sini. Kita tinggal berapa tahun lepas kita panen lah, lepas kita tinggal. Area sini. Belah atas tu. Kita duduk tahan di sini ni. Takut. Nak main kubik-kubik gitu kan main ni. Tak apalah. Kita tengok dulu apa kita di seterusnya. Kita tahan. Banyak-banyak tanaman nenah ke sama punya ni yang hidup. Apalah rezeki. Alhamdulillah. Pokok.
Nak suka ni orang kata kerja amal ni panggil ni panggil kerja amal. Sebabnya kita kasih tebas. Kita pergi sekat-sekat tu lah. Dia bagi dua dia. Sekatnya tereh ada tu lah. Oh tak nak pacuk naik batang tu. Oh, Duduk lah. Senang ni nah pun kita tak boleh nak naik dah. Lon ni tu. Patuh juga sabit ngujung ni. Ngujung apa patuh lah sabit ni. Mudah kalau kena cari lagu ni jalan. Kita nak ambil gaji ni dia ni. Tapi tak terbang ni. Tapi yang ni kita tebah ni tak tahu nak irok pula ni. Dah ni berapa puluh ribu tu ni? 60 70. 20,000. Bawa air masuk ni. Air masuk tak bawa orang yang lepas Jepun. Kita boleh pakai ke? Kita gini dulu. Dah kena ambil umi panjang ni. Nunggu umi tadi pun. Tahu lagi nak cuba itu tu. Tempat taki balik motor dah lagi. Ini bang. Tak urut ni orang ni. Oh, saya tinggal. Tu puluh. Baru rasa. Tu. Aja. Baru rasa. Rasa orang ni nak cuci pakai rumah. Tak nak cuci. Sodok ni. Sodok buruk kita ini. Nasi pagi tu aki-aki orang ni. Boleh tak kira? Boleh makan tu. Umi ada sorang gini ya. Dia nak bagi zakat saya go tu koperasi. Masuk hutan nebah tak kena nasi tak kena air comel. Tengok.
Street view. Tutup jalan kita klik. Tutup jalan. Tutup lagi. Tutup jalan keluar. Mana sampai tengah lagi. Bulik mana banyak. Dok apa ni? 39 mereka. Ni kalau nak suruh clear. Lepas pokok saja ni nak tebal. Sungguh. Tak kata cuci atas sikit dia apa. Oh, tak. Tak. Yang mana dia sama kita mana kita ni udah ngadak. Suasana hutan. Bisa. Salah kau bisa. Anu. Tengok pak-pak hak tu bawah tu ada tu. Bawah itu. Tu tu bawah hak pokok. Nampak ada anak itik. Anak isi utek. Boleh tahanlah. Macam ikut masuk utara ni. Cik becah sok. Dah ngapa pakai udinya. Ngato pipket bahannya. Agak di atas ni. Atas kita dulu. Jom kita tengok elok-elok sikit. Cuba. Daun nenah tu. Tak ada warna nenah. Oh, ada tengah tu. Oh, gelapnya. Jadi aku dah pun sampai dekat rumah. So, terima kasih kepada yang sudi menonton kita punya vlog tak vlog. Video cantik-cantik dot juga. Apa-apa pun just suka-suka, just happy-happy. Video saat ni tergantung kita lepas pada video tu kita settle kabel atas tu dan tak jumpa orang kata batu. So kita kena cari batu bukan daripada tanah aku tu. Tapi kita kena pindah daripada tanah ke tanah orang lain. Jadi sampai situ saja video kita hari ni. Terima kasih kepada yang sudi tengok sampai habis. Ni pun pukul 7 kita bawa balik. Tak juga mencapai objektif kita kat dalam tanah tu. Tak apa, kita akan sambung rehat ni. Jadi siapa-siapa yang ingin melihat sambungnya, kita akan tanam batu. Batu apa ni? Batu sempadan. Siapa-siapa nak tengok, kita akan buat video tu hari Ahad ni insyaAllah. Kalau tak ada arang melintang. Apa-apa pun je. Aku nak rehat.
jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.